Okey, Assalamualaikum kepada semua sahabat-sahabat Aku dan Laut SG. Bertemu lagi kita dalam channel Aku dan Laut. Hari ini kita cuba memancing ketam di lautan Changi. Seperti biasa, spot biasa. Cuaca agak berjerbu. Okey, saya nak ucapkan hai kepada sahabat saya Rusli Jepun yang dulu tinggal di Merempret Blok 31 Sekolah Nian Primary. Dan kepada Khairi Rahim, siapa-siapa yang tengok channel ni, Firaza ke, Aim ke, Rahim, siapa lagi, Irwan, Amir, siapa lagi, Zulkaryanti, yang sahabat-sahabat lama tahun 1984 tak salah kita masuk ni Primary. Dan sampai ke hari ni lah ada yang lost contact, ada yang baru jumpa semua Okey, itu sahabat-sahabat ni Primary yang dah lama tak jumpa Okey, sahabat, nanti kita akan update lagi sekiranya ada hasil lah pada hari ni. Kalau tak ada, berarti tak ada rezeki lah sahabat. Okey sahabat. Okey, sahabat-sahabatku, Alhamdulillah kita telah strike hari ni seekor ketam ni orang panggil ketam renjong ketam renjong di hujung nun sana. Dan ni jantan sahabat, ni jantan Okey, tu dia, grade B Okey, kita akan releasekan dulu dan kita akan teruskan misi sahabat Okey, cuaca pun seperti sahabat tengok agak mendung Okey, kita release dulu sahabat. Okey, tu dia. Okey sahabat-sahabat, jangan terburu-buru, kita rasa dulu apakah ketam ni di hujung-hujung net. Kita dapat rasa, baru kita sentap sahabat Okey, kita rasa dulu sahabat. Okey sahabat, tu dia kita dapat isiko. Yang ni betina sahabat Ini dia betina agak agresif, jaga je jari jemari kita ni. Kalau dia tertip, confirm suara kita akan berubah sahabat. Kita ni sahabat, kita akan kas lagi.
Okey, nampaknya dia dah belum makan Dia dah belum makan. Seperti biasa kita rasa dulu, jangan terburu-buru, baru kita santap. Tu dia sahabat, tu dia. Ada sahabat, ada sahabat. Okey, alhamdulillah kita dapat landedkan lagi ketam betina ketam betina. Pasti kita tak pasti hari ni banyakkan betina tapi tidak mengapa, yang penting kita strike sahabat Okey, tu dia sahabat mantap sahabat. Ketam ni kalau rebus isi dia manis sahabat, apalagi fresh Siapa yang berminat cuba SMS jangan takut 1 kilo 20 lah. Kalau kat pasar tu besar-besar tapi tawar sahabat, dah kena ais. Ini manis-manis lagi, segar sahabat. Okey, kita riliskan dulu sahabat. Okey sahabat, kita tekas lagi Air jangan surut sahabat, kita tekas lagi. Okey, alhamdulillah last throw, last catch last throw, last catch sahabat. Ini kita dapat. Okey. Okey sahabat-sahabat kerana yang last ni ada telur. So kita release lah. Kerana untuk apa kita ambil dia kalau dia boleh menghasilkan beribu-ribu telur, lebih baik kita lepaskan dia dan kita akan tangkap dia bila masanya nanti. Okey sahabat, begitulah misi kita hari ini. Terima kasih kepada semua yang dah singgah dalam channel ni, Aku Dan Laut SG. Dan tak lupa juga kepada Rusli dan family. Keep fishing no matter what. Continue with your luring, ultralight, plastic, SP. And I usually play bottom lah. So okay, semua terima kasih kepada semua subscriber yang dah subscribe channel ni ataupun yang belum. Tidak mengapa, kerana saya hadir di sini hanyalah untuk menggembirakan anda semua. Kalau yang tak subscribe pun tidak mengapa, kerana saya tujuan saya hanya untuk menghiburkan anda semua. Okey sahabat, kita berjumpa lagi di lain waktu. Okey sahabat, take care.